Langkah kaki suci menuju tanah barakah, umrah dan ziarah bersama grup Fathasya. Sampailah kami di ladang penuh sejarah. Okay, Alhamdulillah. So hari ini kita berada di Ladang Unta, Saudi Arabia. Alhamdulillah. Haja. Okey. Haja. Yo. Alhamdulillah kita di pada Fasirun Ladang Unta bersama lagi dengan Ustaz Bismi. Alhamdulillah. Jadi mari sini kita corner sikit supaya orang sikit belakang kita, orang penonton kita dapat melihat unta di belakang kita. Jadi inilah dia unta tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk melihat unta, yang mana kejadian unta ni telah pun sangat-sangat sempurna. Kalau kita tengok antara kelebihan unta, nanti kelopak mata ni walaupun ditutup, dia boleh tembus pandang melihat, kerana bagi mengelakkan matanya dimasuki oleh pasir ketika ribut pasir. Apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada unta? Unta ini ingatannya sangat kuat, yang mana kalau dia pergi jalan beratus kilometer, beribu kilometer pun dia mampu untuk balik semula ke tempat asalnya tadi. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bonggol unta itu bagi dia untuk menyimpan makanan dan juga minuman serta lemak yang akan digunakan ketika mengembara ratusan kilometer di padang pasir. Subhanallah, banyak lagi sebenarnya kelebihan-kelebihan unta. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan unta dan sebut unta dalam Al-Quran supaya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. TikTok Ustaz Bismi boleh follow. Boleh follow TikTok, Instagram, Facebook saya. Nama saya Bismi Amir, BISMIE AMER. Bye-bye. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kita masih lagi di Ladang Unta, di mana kita tengok belakang sangat banyak unta. Hari ini berkesempatan, alhamdulillah, kita dapat naik unta. So pengalaman ni kita boleh bayangkan untuk zaman-zaman Nabi dahulu macam mana naik unta, dia punya rasa tu macam mana perjalanan untuk berdakwah di kota suci ini. Okey. So kita tengok lagi apa dia punya aktiviti jualan kicing-kicing untuk saudara mara di Malaysia. Alright, kat sana kita ada susu unta. Susu unta. Okey, kita boleh try susu unta hari ni. Alright. Halal. Haji. Minum susu unta Haji. Halal. Banyak borong. Nanti ada lagi satu lap lagi. Aduh, hai. Alhamdulillah. Susu unta fresh daripada ladang. Ladang unta ya. Kita lagi bershopping di Ladang Unta. Kita punya hajah. Hajah tengah nego-nego ke? 40. Ada berapa? Ada 40, ada 15. Ada 15. Ya Arabi, dia cakap Melayu dah. Arabi apa ya Arab? Ini 310. Ini 40. 310. 310. 48. Halal Haji, halal. Ini 40. 40. Ini 40. This one packet how many pieces? Ini 12 habba. How many piece inside? 12 habba. Ambil ni lah. Ya Arab ya, yang nan tak ada faham dah. Kita ambil macam tu. Mana? Ni, ambil macam ni. Ini 40. Tapi ni lain. Ini Corak lain. 310. Itu corak lain. Alhamdulillah, kita berada di Ladang Unta pada Fasirun. So kita naik unta. Masya-Allah. Haji. Hai. Yalla Haji, yalla. Hai.
Alhamdulillah. Kita berada di atas unta. Akak, beres kedok tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berada di ladang unta, sedang naik unta. Okey, rombongan kita dah sampai. So alhamdulillah. Sedang mendarat. Agak bahaya, agak bahaya. Ya ampun. Allah 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 Allah. Yalah haji, yalah haji, haji. Ada. Yalah haji, yalah haji. Yalah haji. Jaga belakang tu, Ustaz. Allah. Ustaz. Apalah yang alah. Ustaz. Ustaz nak terjatuh dah, Ustaz. The reverse. Unta hidup ciptaan Allah nan indah, tegak berdiri unta padang pasir nan luas, mata bening menatap, sabar tiada terbatas, tubuhnya teguh bertahan dalam haus. Ayah tu macam mana ni? Kita sudah landing ladang. Oh, ladang tangap sini tinggi, tengok sini naik. Allahu Akbar. Hui. Sakit. Oh. Kita sekarang ni berada di pada naik unta. Pengalaman zaman Nabi, beginilah naik unta. Ya ampun. Tinggi. Alamak. Kikuk. Okey. Dah ada. Kita tengah naik unta. Di pada pasir ada unta. Ini ladang dia. Saya punya hajar dekat belakang tak nampak mana. Kita naik unta. Alah. Sudah beberapa kilometer. Tak sampai-sampai lagi. InsyaAllah balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Unta belaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah tengok sebelah sisi kiri. Sini pun ada jual jubah juga dah di pada pasir dah. Di pada pasir pun ada jual juga jubah-jubah. Ini kita jumpa. Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysia. Boleh aku cinta kamu Malaysia. Aku cinta kamu Malaysia. Salam sejahtera. Ya. Terima kasih. Di sini Hudaibiyah murah-murah. Apa yang 5 baju 100 rial. Satu free. Satu free. Ini bajunya. 400 satu free satu bulan. Sini. Lihat sini boleh, okey? Okey. Salam sejahtera Hudaibiyah. Jamal. Unta boleh. Unta sini naik dulu 215 rial. Ya, promosi tu macam dekat nak datang. Ya. Kalau penonton dari Malaysia nak datang ke Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah. Okey, dia promosi jauh ni. Hudaibiyah Jamal. Saya punya hajah tengah shop. Alhamdulillah. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya habibi. So, kita bersama jemaah yang lain. Ustaz Aiman kita pun tengah shopping juga. Buah apa tu Ustaz Aiman? Buah durian. Hah? Buah durian? Zuriat. Masya-Allah. Dengar macam durian tadi. Buah zuriat. Apa kelebihan buah zuriat ni? Ya, itulah bagi orang lelaki bini yang kata tak nak zuriat lama dah usaha macam-macam. Tak dapat juga, boleh cuba buah zuriat ni, pecahkan dia, masuk dalam air panas, rebus, minum. Lepas tu itiarlah. Berapa ya sob? Ya, dua ni 5 riyal, macam mahal juga ni, tapi boleh lah 25 riyal. 25 riyal. 5 riyal. Ni satu lagi, hati unta. Hati unta ni tak tahulah macam mana. Dia kata macam tu juga. Minumlah air, rebus, minum. Elok untuk sesak nafas, asma.
Alhamdulillah. Setakat ini saja kita buat di ladang unta. So kita jumpa lagi. Kita pergi melawat tempat lain pula. Alright. So jemaah kita pun dah ready untuk naik bas. Setakat ini saja. Alhamdulillah untuk diberi kesempatan melawat ladang unta dan juga naik unta hari ini. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, sekejap, sebentar. Saya pun tak nak mengganggu sebab kita ada grup. Saya cuba seslow mungkin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di tapak Masjid Bai'atul Ridwan ataupun tapak masjid berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Nabi SAW selepas mana dah dapat perintah yang mengatakan Nabi dapat mimpi macam saya cakap tadi untuk buat umrah. Besoknya Nabi beritahu kepada para sahabat, saya dapat mimpi, malam tadi saya mimpi saya pergi buat umrah. Jadi sahabat-sahabat faham bahawasanya mimpi Nabi itu sebenarnya adalah ilham daripada Allah SWT untuk pergi buat umrah. Jadi Nabi dengan para sahabat semua telah bermikat daripada Bir Ali, dah pakai ihram, dah berniat dekat Bir Ali, Nabi jalan sampai ke sini. Lagi sikit nak sampai ke Mekah dah. Bayang dah berapa hari Nabi jalan, berapa panjang, Nabi berhenti di sini lalu tertahan dekat sini, tak boleh masuk Mekah. Orang Mekah tak bagi Nabi masuk. Orang Mekah tak bagi Nabi masuk, lalu berlakulah berbagai negotiation antara mereka sehingga mana terjadi perjanjian Hudaibiyah. Bila terjanji perjanjian Hudaibiyah, sebelum perjanjian Hudaibiyah itu yang pergi ke Mekah untuk berunding namanya Saidina Osman. Ya, sahabat Nabi namanya Saidina Osman, dan ketika sahabat lain yang sedang menunggu dekat sini Saidina Osman dekat Mekah, mereka dapat berita bahawanya Saidina Osman kena bunuh. Bila dia orang dapat tahu je Saidina Osman kena bunuh, tuan-tuan, maka mereka dekat sini telah pun berjanji sumpah setia. Berjanji sumpah setia dengan baginda Nabi. Kalau apa jadi sekalipun kita akan balas dendam di atas kematian Saidina Osman. So kat sinilah mereka berjanji setia dengan Nabi. Berjanji sumpah setia, wahai Nabi apa jadi pun kita akan serang Mekah sebab dia telah bunuh Saidina Osman. Tak lama daripada itu rupanya Saidina Osman masih hidup. Kabar angin saja. Jadi Saidina Osman balik ke sini. Saidina Osman balik ke sini, lalu selepas daripada itulah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini antara orang Islam dengan orang kafir Mekah berjanji. Tulis memorandum sign, ya. Antaranya yang pertama, orang mana-mana orang Mekah, orang kafir Quraisy Mekah kalau masuk ke Madinah tanpa izin mak bapak dia, kena pulang balik ke Mekah. Orang Islam Madinah yang masuk ke Mekah tanpa izin mak bapak dia, kena tak perlu dipulangkan pun tak apa. Macam tu. Jadi nampak berat sebelah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, gencatan senjata. Tak boleh perang, tak boleh bantu orang lain perang selama 10 tahun. Kalau salah satu pihak berperang ataupun membantu orang lain perang, maka terbatal perjanjian itu. Dan beberapa perjanjian yang lain. Kemudian tuan-tuan sekalian, lepas dah perjanjian itu terbatas, lagi satu, dalam perjanjian itu orang Islam tak boleh buat haji pada tahun tersebut. Itu syarat dia. Lalu sampai dah Saidina Osman balik ke sini, tuan-tuan, ya, lalu diceritakanlah tentang perjanjian tersebut. Jadi Nabi kata kita tak boleh buat umrah, kita tak boleh buat haji tahun ni, jadi kita kena balik, ya. Kita kena balik ke Madinah. Jadi bayangkan perasaan mereka. Dah berbelas hari jalan daripada Madinah sampai sini, tak boleh buat umrah. Jadi Nabi kata kalau tak boleh buat umrah, kita kena keluar daripada ihram dengan sembelih seekor kambing. Kan? Jadi sahabat tak nak buat. Bila sahabat tak nak buat, Nabi buat macam mana? Nabi masuk kemah, Nabi ambil pisau cukur, Nabi botakkan kepala baginda Nabi. Bila Nabi botak, Nabi sembelih seekor kambing, menangislah para sahabat semua ketika itu, sama-sama membotakkan kepala mereka. Mereka sedih, tuan-tuan. Belas hari datang daripada Madinah sampai sini tak boleh masuk Mekah. Sedangkan dia orang nak balik kampung, nak jumpa saudara dan sebagainya. Jadi dekat sinilah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Orang Islam tak boleh buat haji tahun tu dan Nabi balik kembali ke Madinah. Tahun depan baru Nabi datang balik untuk buat haji. Tapi tahun depan itulah berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, iaitu ayat yang saya baca tadi, inna fatahna laka fatham mubina. Ya? Jadi di sini nanti tangkap gambar, ini masjid lama, yang itu adalah masjid baru. So orang perempuan ada pintu masuk masjid perempuan dia, ada toilet belah belakang. Lelaki pun ada toilet belah belakang, boleh masuk. Siapa nak tukar ihram, sila tukar ihram. Kalau tak ada buat umrah, boleh masuk untuk solat tahiyatul masjid. Silakan, itu saja daripada pihak saya. Boleh ambil gambar. Sebelum itu dia bangunan yang asal. Tapi masa zaman Nabi tu ada sebuah pokok saja. Sebab itu namanya Bai'atul Ridwan ataupun Bai'ah Syajarah, perjanjian pokok. Tapi bila pokok tu dah tebang, dia mungkin dah zaman Abbasiyah ataupun zaman Osmaniyah mereka buat masjid ada ni. Ni barulah. Okey. Jadi sekadar tambahan, tuan-tuan boleh buat video. Ni tengok dog. Ini adalah dog. Selalu orang cakap biawak padang pasir, biawak padang pasir. Jarang sangat jumpa. Mahal. Seekor ni kalau hidup 300 rial. Ya, 300 rial. Kalau yang macam ini
Yang ini 200. Yang ini 200. Dia orang buat macam mana? Dia akan potong kecil-kecil tuan-tuan. Dia akan potong kecil-kecil buat kari, buat kuah lemak makan macam ayam. Nah, betul. Sedap. Benar. Jadi ada juga yang kadang-kadang mereka akan buat minyak. Yang besar macam ni 50. Besar 50, kecil 30. Besar 50, kecil 30. Sangat banyak khasiat untuk lelaki. Selalunya orang kuat, lelaki untuk kuat tenaga dan sebagainya lah. Sakit untuk panas bagus. Dan kalau sakit kaki belakang, sakit urat, sakit saraf pun bagus untuk dengan top ini. Jadi siapa yang nak beli, nak shopping, silakan shopping sekarang. Apa nama dia tadi? Dok. Hidup Dok. Ini minyak top. Ini sini boleh makan tau. Biawak pasir di padang pasir. Minyak top boleh itu alam. Biawak padang pasir. Masak lemak boleh tak? Ni boleh makan tak? Boleh makan. Ini kat sini dia jual berapa tadi? 200 tak? 200 rial. Satu biji top. Satu 200. Satu 200. Ini satu. Oh, ini satu. Ini hidup punya Ini 300 rial. Average dalam 340 lah. minyak top besar 50, kecil 30. Abang siapa datang apa? 30, besar 50. Okey, dekat sini juga tempat niat untuk buat umrah. Dalam masa yang sama dia ada tempat shopping lah macam biasalah. Hajah kita tengah shopping untuk kain sejadah. Hajah? Banyak ke shopping hari ni? Ha? Tengok dulu. Shopping. Madinah. Ya, mana ini semua boleh jual aku. Boleh lah. Nak beli macam ni kan nak beli besar ni. Besar ni bawa payah pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So hari ini kita singgah di Hudaibiyah. Di sini kita ada yang nak buat umrah lagi untuk buat niat umrah dan juga untuk solat duha dekat Masjid Hudaibiyah. Sementara tu kita tengok apa yang boleh shopping dekat sini kat belakang ni. Kita tengok dulu, mungkin ada yang boleh buat kenangan untuk orang balik Malaysia. Alright. Dadah kat sini 5 rial. Kalau duit Malaysia dalam RM7 lah macam tu untuk satu pieces. Okey, kita beli unta seekor. Berapa ekor beli unta? Satu saja. Bukan 290. Tak, 250. Kakak nak nego ke? Tak. Boleh lah.